Alright, apa khabar rakyat Malaysia? Cikgu berada di Mahkamah Shah Alam hari ini mengenai kes badut dan akan dimulakan dengan perbicaraan tahun hadapan. Dan selama ni dengan cikgu punya perjuangan, kita ada sahabat yang betul-betul istimewa, Datuk Kamal Hisham. Beliau dari awal sampai sekarang memang sokong saya betul-betul lah. Semua kes pun beliau yang sokong saya. Jadi saya hari ini dekat Mahkamah Shah Alam, banyak benda yang berlaku hari ini dan bersama-sama dengan saya hari ini Peguam Datuk Kamal Hisham akan mengupas apa yang sebenarnya berlaku kat Mahkamah Shah Alam hari ini mengenai kes badut dan juga mengenai kes Kulim yang di tempoh hari yang cikgu di lock up beberapa minit. Kononnya saya ni gangster. Bagi Datuk. Sihat Datuk? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Pertama saya kenalkan, panggil saya Kamal Hisham Jaafar saja. Hari ini saya hadir di Mahkamah Session 3, Jenayah 3 Shah Alam berkaitan dengan kes Cikgu Chandra yang mana Cikgu Chandra dituduh kerana mengeluarkan perkataan badut terhadap seorang pemimpin negara. Dan Hakim Mahkamah Session telah menetapkan tarikh pada bulan Februari, Mac dan April 2027 sebagai tarikh perbicaraan yang akan diadakan. Dan saya dipahamkan bahawa terdapat 12 orang saksi dari pihak pendakwaan dan saya percaya pihak kami bersedia untuk menghadapi perbicaraan ini dan saya percaya Cikgu Chandra tidak pernah berniat jahat terhadap PMX kerana apa yang diterangkan pada saya kenapa dia menggunakan perkataan badut kerana dia respon kepada satu statement yang dibuat oleh PMX pada masa itu. Mungkin PMX merendah diri mengatakan dia banduan terhormat, sedangkan dia adalah manusia yang mulia. Dia adalah manusia yang mulia yang dihormati dan disegani dan dipilih oleh rakyat. Jadi mungkin cara penyampaian Cikgu Chandra pada masa itu agak berlainan sikit daripada orang biasa. Cikgu Chandra nak mengatakan you bukan banduan terhormat, you lebih tinggi daripada itu. Cuma dia mungkin tak pemilihan ayat tu tidak begitu tepat. Dia nak bercakap penyimpul lara tapi dia tersebut badut. Tapi niatnya baik. Dan saya percaya kes ini akan dapat diselesaikan dan saya berharap sebelum perbicaraan dapat diselesaikan. Tapi saya pasti Cikgu Chandra berhati mulia. Terima kasih. Masih Datuk.